Hoi foodies, kalau kau rasa kau pakar makanan Malaysia, jom cuba kuis ni. Aku nak test berapa pantas kau boleh teka negeri asal makanan. Dari keropok lekor ke nasi kerabu biru. Kalau kau dapat 8/10 tahniah, kau ni pakar makanan negeri. Tapi kalau dapat bawah 5, mesti kau ni jenis order McD je semua tempat. Soalan pertama, makanan ini dibuat daripada ikan cincang dan santan terkenal di Terengganu. Namanya? Keropok lekor. Nasi berlauk dengan ayam percik dan nasi kerabu biru berasal dari negeri mana? Kelantan. Makanan jalanan berbentuk sausage dari ikan terkenal di Kedah. Satar. Kuih lapis warna-warni dengan rasa manis dan lemak adalah hidangan tradisi negeri mana? Negeri Sembilan. Makanan ini menggunakan daging lembu dan dimasak dalam buluh terkenal di Sabah. Hinava. Mi kuning dengan kuah kacang dan sotong adalah signature dish negeri mana? Penang. Signature dish itu adalah pasembur. Kuih tradisi berbentuk bintang, rangup dan manis berasal dari negeri mana? Melaka. Kuih ini ialah kuih loyang. Makanan ini dibuat daripada durian dan santan wrapped in daun terkenal di Sarawak. Manuk pansuh. Nasi dengan ikan bakar dan sambal tempoyak adalah hidangan popular negeri mana? Pahang. Kuih tepung berlapis dengan kaya dan kelapa parut berasal dari negeri mana? Perak. Kuih itu adalah gotong, kuih tepung pelita. Okey, kalian habislah kuis. Jadi, berapa negeri yang kau teka betul? Kalau 9 ke atas, komen aku GPS makanan Malaysia. Tapi kalau kurang, jangan malu. Nanti aku belanja makanan negeri kau. Bye-bye. Jangan lupa, jangan jadi kedekut belanja makanan lokal. Terima kasih.